Korang tahu tak? Sebenarnya bukan wrestling figure je yang aku collect, tapi ni salah satu favorite mainan favorite aku lah ni. Siapa yang membesar 90s kid, tipulah kalau korang tak minat nak ada satu benda ni, betul tak? Jom kita dengar suara dia. I've never doubted myself before, Commander. I'm not about to start. Ni brand Mattel I've never doubted myself before, Commander. I'm not about to start. Star Command, I'm approaching the escape hatch. Prepare for liftoff. Target is on approach. Tuk. Dah bergabuk-gabuk lama aku tak To guna. infinity and beyond. Apa yang best dia ni kan? Kat belakang dia ni, dia ada button tau ni. Button ni kalau aku tekan, kau nak tengok tak? Aku tekan 1, 2, 3. Alamak, bateri habis ke? Oi, bateri habis ke? Tolong. Bateri habis aduh. Buzz Lightyear, at your service. Bateri habis kau tidak. Tu dia. Bestnya. So kalau korang kan membesar zaman apa orang cakap 90s kid korang kena ada babe. Ni nostalgia ni mainan ni, okay? So kalau korang membesar zaman 90s kan, memang korang tengok ni mesti korang terliur, betul tak? Kan mesti korang Target is terliur. on approach. Dia bercakap nampak. So itu saja daripada aku untuk video kali ini. Jangan lupa like, follow and share. Saya Brock Toy. Bye bye.